Kita tak peduli parti mana, siapa Perdana Menteri, daripada Perikatan Nasional kah, daripada Pakatan Harapan kah. Kita tak peduli sebab kita bukan bercakap tentang parti, tapi kita bercakap tentang rakyat. Isu Kampung Sungai Baru bukan soal pembangunan, tapi soal maruah rakyat, soal maruah bangsa. Ini melibatkan soal hak milik warisan. Dan ini adalah soal melibatkan keadilan sosial. Ini melibatkan soal kemanusiaan. Ini maruah kita dirampas. Maruah kita ini telah diceroboh. Hak bangsa Melayu yang menghuni di tanah itu telah dirompak, tuan-tuan. Ini yang berlaku sekarang ini. Ini bukan hanya semata-mata soal tanah. Tanah ini adalah lambang kekuasaan. Tanah ini adalah tanah yang berdaulat. Rakyat yang duduk di atas tanah mereka ini menunjukkan rakyat bangsa yang berdaulat, tuan-tuan. Tetapi tanah itu dirampas, diceroboh, diambil, tuan-tuan. Sebab apa? Pada ketika siapa? Apa kena tahu, tuan-tuan. Dan kita faham, kerajaan hari ini, tuan-tuan, adalah kerajaan madani. Kerajaan hari ini juga tidak harus berdiam diri. Kerajaan perpaduan madani, kerajaan hari ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia ke-10, yang dipimpin oleh PMX, tidak seharusnya berdiam diri. Rakyat mestilah mahukan penjelasan, bukan pembohongan bersilang kuasa. Rakyat nak. Dan apabila rakyat perlukan bantuan daripada kerajaan, dan kerajaan madani pada hari ini tidak boleh senyap, hampa perlu buat tindakan. Sebab itu kita minta, ada di kalangan ahli-ahli parlimen, ada di kalangan penduduk-penduduk setempat, ada di kalangan rakyat Kampung Sungai Baru ini, perlu buat rundingan, perlu pergi berjumpa dengan Perdana Menteri, perlu mencari satu solusi yang terbaik. Bukan hampa maki Perdana Menteri hari-hari, bukan hampa kecam PMX hari-hari, bukan hampa hina PMX hari-hari. Selepas itu hampa nak minta tolong dekat dia. Kalau kena dekat hampa pun hampa sakit hati. Ini bukan zaman aku, bukan aku yang buat, bukan aku yang rampas tanah, bukan aku yang rompak tanah. Hampa nak minta tolong Perdana Menteri, tapi hampa maki siang, malam, pagi, petang, hampa maki Perdana Menteri. Selepas tu macam mana hampa nak minta Perdana Menteri mai di Kampung Sungai Baru? Cuba hampa buat rundingan. Cuba hampa hantar wakil pergi berbincang. Dan hampa kena tahu bahawa tanah ini bukan diambil ketika zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah fakta. Dan hampa kena tahu bahawa cara nak minta tolong bukan dengan maki, bukan dengan hina, bukan dengan kecam, bukan dengan fitnah. Kalau hampa menggunakan ahli politik untuk nak mempertahankan hampa di Kampung Sungai Baru, ahli-ahli politik ini akan mengecam, menghina, maki Perdana Menteri, maki kerajaan, hina kerajaan. Dan yang kena siapa? Yang dapat susah siapa? Adalah penduduk-penduduk Kampung Sungai Baru. Tak akan selesai. Hampa makilah Perdana Menteri. Siang, malam, pagi, petang. Hampa hinalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siang, malam, pagi, petang. Adakah selesai? Wakil-wakil pembangkang, ahli-ahli politik yang datang, yang hentam, yang hina, yang maki. Selepas itu mereka balik rumah mereka. Mereka pergi duduk dengan anak beranak mereka. Mereka pergi duduk dengan keluarga mereka. Yang dapat habuan adalah hampa penduduk Kampung Sungai Baru. Rakyat yang kena tindas. Sebab itulah hampa kena faham. Jangan diberikan kepada orang politik untuk ambil kesempatan, dan yang akan dapat susah ini adalah penduduk Kampung Sungai Baru. Sebab itu kita harap penduduk-penduduk boleh buat rundingan, boleh tengok, boleh cari ruang peluang, boleh pergi berbincang secara baik dengan kerajaan perpaduan madani ini. Dan kita doakan agar mungkin ada jalan penyelesaian yang boleh dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ke atas penduduk Kampung Sungai Baru, ataupun boleh mengarahkan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Zaliha Mustafa, dan juga boleh pergi berbincang ataupun arahkan Datuk Bandar Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif. Ini semua boleh dibincang, tuan-tuan, untuk kebaikan masa depan penduduk Kampung Sungai Baru. Ini adalah realiti dan fakta apa yang saya cakap. Hina, hentam sampai bila tak habis, tuan-tuan.
Sekarang ini, sebab apa hamba boleh bercakap apa saja, bukan kena kepada rumah hamba. Sebab itu hamba akan cakap apa saja. Hamba panggil orang politik menghina kerajaan, tak akan selesaikan masalah. Orang politik akan tetap terus balik, hidup senang lenang. Dia akan tinggalkan beban dan masalah kepada hampa sebagai penduduk yang kena pengambilan tanah ini. Buatlah pendirian, pemikiran, tindakan yang bijak. Jangan bagi orang lain ambil kesempatan dalam isu melibatkan tanah dan rumah hampa.